Maafkan saya, Puan. Yen dah tiada. Apa? Yen tak mungkin. Puan, kami nak tanya, Puan setuju tak kalau organ Yen didermakan? Mungkin ia boleh selamatkan kanak-kanak lain. Baiklah, sekurang-kurangnya pemergian Yen boleh bantu orang lain. Terima kasih, Puan. Dah sebulan Yen pergi, hari ni saya nak lawat kubur Yen. Hah? Siapa budak tu? Dia nak buat apa dekat kubur Yen? Hei, jangan sentuh kubur Yen. Hah? Budak tu nakal betul. Budak tu datang lagi. Pergi dari sini. Esok saya akan tangkap dia. Hari ini dia pasti akan datang lagi. Baik, saya menyorok dulu. Itu pun dia. Hai Yen, saya datang lagi. Hah? Dia cakap dengan siapa? Terima kasih Yen sebab derma organ tu. Sebab jantung yang Yen derma. Bliss selamat dan boleh hidup semula. Sebab tu Bliss selalu datang nak ucap terima kasih. Hah? Puan, kami nak tanya, Puan setuju tak kalau organ Yen didermakan? Mungkin ia boleh selamatkan kanak-kanak lain. Baiklah, sekurang-kurangnya pemergian Yen boleh bantu orang lain. Berita baik, ada orang derma organ. Sekarang Bliss selamat dan boleh hidup. Terima kasih kepada yang sudi derma organ tu. Jadi, budak tu sebenarnya salah seorang yang dapat organ dari Yen. Kalau korang terharu, jangan lupa tekan like.